Astaghfirullahalazim. Siapa abang bawa ke rumah ni? Dah lama Siti perhatikan. Makin hari makin pelik amalan abang ni. Siapa mereka semua ni? Balik pula punya kau ni. Itulah. Aku gerak dulu. Nak naik? Okey. Kau ada janji petang ni. Okey. Kita nak buat kenduri kambing. Boleh. Yang lupa. Okey, syukur. Jangan lupa datang. Okey. Okey, salam Buya. Ya. Abang, ya Allah. Sedar tak abang? Abang ni zikir tapi solatnya tak pula. Apa yang abang buat ni? Abang sedar tak? Semua ni salah. Dahlah Siti masuk macam tu je tadi. Lepas tu Siti nak marah-marah abang. Siti tahu tak? Semua yang abang buat tu, semua tu syurga Siti. Zikir tu syurga Siti, oi. Abang, ya Allah, ya Tuhan. Abang sedar tak? Apa yang abang buat ni semuanya salah. Ya Allah, ya Tuhan. Okeylah Siti. Abang tak boleh sebenarnya nak tengok Siti menangis. Abang bersalah Siti. Okey, baiklah Siti. Kali ni abang dengar cakap Siti, abang sayang kat Siti. Jadi abang minta maaf apa yang abang buat selama ni. Jadi abang ikut apa yang Siti ajarkan kat abang, boleh? Abang dengar? Ya. Abang janji dengan Siti. Abang tak berubah. Ya, abang janji. Baik. Siti ada tempat. Jom kita pergi ke Majlis Agama Islam Selangor. Di sana ada ustaz yang boleh bantu untuk perbetulkan semua kesalahan abang. Boleh, supaya abang tahu ke mana abang nak pergi lepas ni. Boleh Siti? Boleh, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada video pendek yang ditayangkan sebentar tadi, inilah permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita pada masa ini, iaitu terjerumus dengan masalah sosial dan akidah. Rentetan daripada itu, Pusat Pemulihan Akidah Baitul Iman, Majlis Agama Islam Selangor telah meletakkan beberapa objektif dalam menangani isu sosial dengan akidah. Yang pertamanya memberi perkhidmatan, pelindungan, rawatan dan bimbingan mengenai salah laku, ajaran sesat dan sosial di negeri Selangor khususnya. Ini berdasarkan kepada individu yang berada di luar sana yang mengalami masalah sosial dan akidah dan tak tahu di mana tempat nak dituju. Bolehlah kita merujuk kepada Majlis Agama Islam Selangor melalui Pusat Pemulihan Akidah Baitul Iman yang dinyatakan dengan masalah sosial ini menjurus ataupun merumuskan kepada permasalahan yang berlaku, amalan salah laku tentang Islam, kefahaman tentang Islam kurang dan terjebak dengan masalah pengajaranlah, iaitu ajaran sesat. Ajaran sesat di negeri Selangor ni memang kalau kita tengok antara 9 daerah di negeri Selangor telah dinyatakan antara yang terbesar di daerah Gombak lah. Jadi rentetan daripada itu, MAIS dengan dia punya objektif dan hala tujunya, kita nak membantu umat Islam ni supaya pulih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, iaitu ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Jadi di sini apa yang kita refer kepada bantuan yang boleh kita berikan kepada individu yang di luar sana yang terlibat dengan permasalahan akidah dan sosial, bolehlah merujuk dengan kita, yang mana kita menguruskan memberikan sesi rawatan, pelindungan dan bimbingan, termasuk bimbingan kaunseling, dan kita membangunkan satu modul iaitu yang dikenali sebagai modul istitabah, yang ini yang mana kita boleh menilai tahap keparahan akidah seseorang itu. Di sini bermulanya lah untuk kita membantu memulihkan kepada individu yang terlibat dengan masalah yang dikategorikan sebagai asnaf ariqab. Apa yang dinyatakan sebagai asnaf ariqab? Individu yang dibelenggu oleh suatu kuasa yang menghalang daripada individu tersebut untuk keluar daripada masalah tersebut dan ingin kembali ke pangkal jalan. So kategori asnaf ariqab ni kalau di Selangor, kita merujuk untuk kemasukan di Baitul Iman, kita ada dua cara, iaitu sukarela dan perintah mahkamah. Pada individu yang berada di luar sana yang ingin kembali, fitrahnya kita kembali untuk ke pangkal jalan mengenai Pusat Pemulihan Akidah Baitul Iman, bolehlah merujuk kepada laman web MAIS www.mais.gov.my untuk dapatkan maklumat yang lebih terperinci.